Beginilah suasana kampung menjelang hari raya. Keindahannya mendamaikan, menenangkan jiwa. Tapi di jalan raya, sebaliknya. Ya, thank you ah. Nasi ke? Nasi. Oi! Ada orang belakang ni. Oi! Tak ada problem ke? Peraturan jadi mitos. Undang-undang seperti tak wujud. Maaf. Kemeriahan hari raya lebih penting dari keselamatan di jalan raya. Beginilah Saban tahun. Namun, tahun ini kehadiran dia akan merubah segalanya. Jaga-jaga. Maaf pakcik, salah ni. Bawa motor kena pakai topi keledar. Pakai terang dan elakkan pakai kain pelikat. Bahaya. Dekat je pun. Ini jalan kampung. Apa yang bahayanya? Waspada. Baru selamat. Abang, maaf. Tak apa. Tapi lain kali dekat sempang kena berhenti dulu. Topi keledar pun kena pakai. Buluh lemang tu tak boleh pegang. Kena letak dengan selamat. Aduh. Apa ni? Aduh. Waspada. Baru selamat. Michael Jemilah. Kau ni hati-hatilah. Kita dah nak tempat kasut pun tak pakai. Alah, relax lah. Aku bukan kat KL pun. Sporting lah sikit. Ni, followers aku minta kau senyum. OMG, tengoklah kawan padi ni. So cantik. Dek, naik motor tu kena tumpu perhatian. Bahaya tau buat live. Topi keledar tu pun kena pakai. Abang, tapi ni jalan kampung je lah. Chill lah. Waspada. Baru selamat. Ada apa-apa yang nak beli tak? Ada lah. Bang, bahaya naik motor lebih muatan. Dan anak abang pun kena pakai topi keledar. Tak apalah. Rumah kita orang dekat je. Biasa dah. Bang, waspada. Baru selamat. Adik kan? Jangan biarkan hari yang bahagia ini bertukar menjadi tragedi. Pakai topi keledar dan kenakan pakaian yang sesuai. Perubahan bermula dari setiap individu. Dari situlah terbentuknya masyarakat yang lebih bertanggungjawab di jalan raya. Sabar dan kawal kelajuan. Biar lambat, asal selamat. Dah sampai. Yeay! Oi! Selamat Raya! Selamat Raya! Tak nampak. Asyik. Okey, dekat sini cut. Okey. Ya. Dekat sini cantik. Wow! Fui yo! Oh, Haji. Baju dah macam traffic light. Barulah orang nampak. Jom.
Tak pernah nampak anak kat sini. Siapa nama? Nama saya Selamat. Oh, selamat. Patutlah dia sentiasa selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Cik, Hari Raya pun bertugas ke? Nak buat macam mana, Cik? Tanggungjawab. Dah tu ni. Sila, Cik Rahmat. Sila. Cik Polis, sila. Tak kira dekat ataupun jauh tempat kita nak tuju, keselamatan perlu diutamakan.